I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me, I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, motor dah okey tak? Ha? Masalah apa? Oh, Kiko. Mana? Wairo. Wah, itu rosak. Bukan ada Zack. Aduh. Apa? Lekul. Weh, Mol. Kau jangan buat malu, Mol. Alah, buat sendiri lah. Dia nak main whoop. Ha. Ni boleh lock berapa kilo bang? Berapa kilo boleh lock? Boleh lah. Kalau kau rasa duit kau banyak, kau lock je lah. Betul tak? Rasa duit banyak, lock ke? Kita try dulu. Ha? Nak try lah. Ha, pergi merah. Okey. Pergi satu. Mati. Boleh pergi. Lurus. Dia apa? Boleh, dia tak ni lah. Tak. Oh, dia boleh pergi. Lock lah.
ada anak lah Ya. Bisa dia ada anak. Ni balik hari. Ya bos. Ya. Abang nak gerak dulu tadi? Ha? Abang nak gerak dulu? Ya, dekat Sungai Besi. Okay guys, kita bersama Marshal Encik Faizal. Brother Faizal. So dijangkakan yang hari ni atas jalan berapa ramai? Lebih kurang lebih 100 biji motor lah. Lebih 100 biji yang ni ada, maksudnya ada yang grup lain datang malam ke benda? Ada. Untuk supporter kita, insyaAllah ada orang gerak petang. Ada orang pun akan sama-sama meraihkan anniversary santai yang ke-20 tahun, insyaAllah. Alhamdulillah. So guys, yang ni dianggarkan untuk grup santai saja 100 lebih. Tapi ada yang datang petang, malam. So rasanya dekat tempat homestay tu lebih ramai lah. So next checkpoint dekat mana? Lepas ni kita checkpoint Pedas Linggi. Pedas Linggi ya. Ada apa Pedas Linggi. Mantap guys. Let's go. Okay guys, memandangkan apa ni, berbagi, dia bagi aku dana sikit lah. So sebenarnya aku nak buat challenge. Ni motor siapa ni? Mana owner dia? Dia tengah buka motor. Siapa nama dia? Lily. Li, siapa punya motor ni? Awak punya? Tak apa, settle dulu. Ada hadiah sikit. Baik dulu. Bawa adik dia. Tak, aku nak tahu owner dia. Sebab owner dia keluar duit. Ada sikit ni. Ada sikit ni. Cepat, ada sikit ni. Sebab alhamdulillah Tobaki ada beri rezeki. So aku tengok kat sini Pok pakai Tobaki. Betul tak? Betul. Pok Tobaki berapa lama pakai? Lama lah sebab saya awal beli. Alright. Memandangkan dia pakai Pok Tobaki, so 50 dia dapat. Right. So next, terima kasih support Tobaki. Alright. Rezeki dia bos. Dia pakai barang Tobaki. So next kita cari lagi siapa pakai barang Tobaki.
abang boleh tengok. Tak ada. Sama tengok. Wah, dengan Akil. Tadi dia main tu udang, ingat Akil. Gue Akil tak main. Biji, sebuah sama, baju sama. Tengah record ke? Oh, Masuk konten ni. sekejap. Kita pusing-pusing sekejap. Manis-manis ni. Ha? Ada manis-manis tu. Apa-apa nak dia? Sampai ada pakai bang tu baki. Taruh tu baki. Ha. Dekat motor dia lah. Tengah pusing-pusing je. Ada hadiah ni. Kau tak ada yang pakai bang tu baki selain dia. Tak kisah berapa, blok ke, aksesori ke, kitchen ke. Banyak sangat duit lalu ni. Nak bagi. Ni kau bawa station, takkan kita nak bawa isi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Okay guys, kita orang dah sampai homestay. Dan tadi pun aku dah jumpa leader untuk Santai Motor Club ni, Brother Faizal. Aku nak cakap minta maaf sangat-sangat untuk majlis kali ni aku tak boleh nak join sampai keesokan hari dia. Sebab situasi yang tak mengizinkan lah, aku terpaksa balik lah maksudnya. Dan sekarang ni kita korang nampak dong tengah buat preparation untuk majlis malam ni dengan hadiah, kemudian dengan motor EV yang kau boleh nampak tu. Dan aku nak share dengan korang sedikit
tentang kawasan ni lah. Nama tempat ni Mas Bro. Untuk bawa family ataupun buat event macam ni memang sesuai sangat lah. Seperti orang nampak ada swimming pool, dia punya keluasan tempat ni, dan dia punya setiap bilik-bilik dia lah orang kata kan. Setiap homestay, chalet yang ada tu memang sangat banyak. Dengan dalam 20 lebih. Dengan keluasan tempat ni memang orang kata berbaloi gila lah. Untuk buat majlis besar-besar macam ni dianggarkan pack dalam 200 orang, 300 orang memang muat. Cuma dengar-dengar tempat ni maksimum pun dalam 250 orang. Okay, kita back to the point. Aku nak cakap minta maaf sekali kepada semua geng-geng Santai Motor Club. Aku tak dapat nak join untuk event ni sampai keesokan hari. Dan sepatutnya lah majlis tu malam ni. So mengikutkan keadaan aku melibatkan family, aku tak dapat nak teruskan lah, tak dapat nak join. So sekejap lagi mungkin after asar 4-4:30 aku dengan Akil gerak lah. Macam Akil dia ada janji dengan orang lah, dia nak keluar. Macam aku ni tentang family. So tentang family aku paksa utamakan family. Tapi untuk next video guys, situasi majlis ni semua kau boleh tengok next video. Aku akan post dengan segera. Sebab yang tu aku amanahkan kepada Azmi lah untuk rakam setiap momen-momen untuk Santai Motor Club. Macam tu. Itu sajalah guys, aku nak minta maaf sangat. So apa-apa pun jumpa next video guys. Itu saja. Peace.